Saya mula update tuan-tuan. Perjanjian ini dah lebih jelas dengan kedudukan mengenai apa yang kita sebut semalam, iaitu fasa pengunduran tentera, fasa berhentinya serangan tentera Israel di Lebanon yang menjadi syarat yang menimbulkan konflik kerana Israel masih lagi melancarkan serangan ke atas bumi Lebanon. Jadi hari ini Reuters telah melaporkan bahawa fasa yang dituntut oleh Iran adalah sama, iaitu menghentikan serangan dan berundur daripada tanah yang diduduki. Berarti jelas semalam saya sebut kata klaus yang disebut oleh Iran adalah menghentikan serangan ke Beirut. Tapi hari ini disahkan, dan klaus ni adalah klaus yang disebut ketika Amerika Syarikat berada dalam sidang G7 di Perancis menjelang perjanjian pada hari Jumaat lusa, di mana saya fikir kata kita belakang 8 jam, kemungkinan kita hanya akan dapat berita pada 20 hari bulan Jun. Tanda tangan di antara JD Vance, yang dijangka adalah JD Vance akan menandatangani perjanjian ni, iaitu dia adalah Vice President, manakala ada kemungkinan besar Muhammad Barakah akan menandatangani Speaker Parlimen, iaitu kedudukan tertinggi dalam pentadbiran operasi Iran, akan mewakili Iran untuk menandatangani perjanjian ini di Switzerland. Dan hari ini ada banyak berita baik. Setakat yang kita ketahui, hari ini sahaja 5 juta tong minyak telah dibawa keluar daripada Selat Hormuz melalui 3 kapal yang telah menerima pelepasan bagi hari ini, iaitu kapal Hero 2 berjaya membawa keluar 2 juta tong minyak. Kemudian Diona 2 juta tong minyak dan Sonia 1 juta tong minyak. Ini yang kita dengar daripada pagi, sebab mereka belakang daripada kita kira-kira 5 jam. Berarti mungkin lebih banyak kapal yang dapat keluar ini. Dan harga minyak merudum pada paras yang sangat rendah, iaitu 77 dolar USD per barrel, iaitu kurang 4 dolar lagi untuk mencapai harga ketika sebelum perang, iaitu 70 ke 73 dolar USD per barrel. Ini menjadikan dunia dapat bernafas sikit. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, sekiranya perjanjian ini dapat ditandatangani pada 19 hari bulan Jun nanti, dia berkuat kuasa 60 hari untuk kedua-dua pihak mencapai perjanjian penyelesaian. Kerana perjanjian ini adalah perjanjian berfasa. Perjanjian pertama adalah Iran akan membuka Selat Hormuz, tentera Amerika akan berundur secara berperingkat, serangan akan dihentikan oleh kedua-dua pihak ke mana-mana lokasi, sekatan ke atas minyak Iran akan dibuka. Ini adalah berita yang ini adalah syarat yang kita anggap kata kemenangan bagi Iran 1-0, kerana mereka berjaya melalui perang, dan selepas perang perjanjian ini berjaya membebaskan mereka daripada sekatan ekonomi, walaupun tak sepenuhnya, tapi sekatan ke atas minyak dibenarkan. Dan saya jangka kata walaupun ada banyak titik kelabu, iaitu satu adalah Trump telah menyampaikan ucapan dia di Perancis, tapi saya fikir ucapan ini sangat bodoh untuk kita bincangkan, kerana dia mengatakan bahawa Iran harus menghentikan operasi ke atas Hezbollah dan dia akan meminta tentera Syria memerangi Hezbollah. Yang saya fikir kata tak ada asbab untuk kita jadikan perbincangan. Cuma saya fikir kata salah satu perkara yang mesti diselesaikan sebelum Iran datang dan bertemu dengan wakil Amerika di Switzerland adalah serangan pengunduran tentera Israel daripada tanah Lebanon, terutama daripada garis Sungai Litani 18 km daripada sepadan Bekaa Valley, yang mana Israel bertegas dia tak akan berundur. Dan Israel melancarkan serangan hari ini tuan-tuan. 4 lagi kematian berlaku di Lebanon, di mana Israel nak menunjukkan bahawa dia tak akan patuh pada perintah Amerika menjelang hari-hari yang lebih kritikal. Perjanjian ini akan ditandatangani itu pada Jumaat. Tujuan Israel adalah untuk mengheret Iran terpancing dan kemudian menggunakan kegagalan Amerika mengawal Iran sebagai sebab untuk tidak perjanjian ini berjalan. Maka itu saya jelaskan kepada tuan-tuan, saya fikir Iran tak akan terpancing kerana Iran tak keluarkan respon mengenai kedudukan yang ada di Lebanon. Kemungkinan ini adalah fokus yang sangat tinggi untuk menyelesaikan dulu bahawa tanda tangan perjanjian perlu dibuat, MOU-nya perjanjiannya di Swiss, kemudian Iran akan mendapat manfaat Selat Hormuz dibuka. Kemudian ada 60 hari tempoh perjanjian ini untuk membolehkan Selat Hormuz dibuka pada lapang yang lebih luas, kerana sebahagian daripada kawasan dikesan ada periuk api yang ditanam oleh Iran dan tak selamat untuk kapal-kapal ini lalu. Dan Iran tak mungkin mematikan semua periuk api itu dalam tempoh yang cepat, kerana dia pun nak lihat apa yang akan berlaku dalam tempoh 60 hari selepas 19 hari bulan Jun bagi perjanjian-perjanjian yang seterusnya, terutama tuntutan Amerika untuk Iran menyerahkan uranium, kemudian tuntutan Iran untuk semua aset dan juga sekatan perdagangan penuh ke atas Iran ditarik balik. Dengan
pulihnya Selat Hormuz, walaupun semalam saya dah jelas tak semua kapal boleh keluar secara mendadak kerana ada 1,200 kapal. Saya pegang yang Reuters, kalau tuan-tuan baca yang lain 1,000 ke 1,500 sebab semua orang tak dapat kiraan yang tepat jumlah yang kapal. Cuma saya ambil Reuters senang sebab dia sebut 1,200 kapal yang ada lebih kurang 20,000 wang kelasi yang terjejas, dan kapal ni akan keluar secara berperingkat-peringkat dari pelbagai pelabuhan. Kerana sebahagian kapal ni berada di pelabuhan Saudi, sebahagian kapal berada di pelabuhan UAE, Kuwait, Bahrain dan juga Oman, dan sebahagian kapal lagi adalah yang berada di pelabuhan Iran. Dengan pengeluaran penggiliran yang mungkin perlahan tapi dah cukup meyakinkan dunia dengan harga minyak turun ke $77 USD, menjadikan perjanjian ini akan ada keperlahanan pelaksanaan sebab ada tempoh 60 hari selepas 19 hari bulan Jun. Tapi saya fikir masyarakat antarabangsa telah boleh menarik nafas lega. Sebenarnya perang dah berhenti. Kedua-dua pihak ada kesepakatan untuk menuju rundingan damai. Cuma dalam rundingan damai ini adalah penting untuk satu langkah kita lihat adalah bahagian Amerika agak rumit kerana Trump menipu orang banyak kali. Ini dia menjadikan dia sukar dipercayai. Dan bahagian Iran pun agak rumit kerana Iran masih lagi menganggap bahawa dia tak akan buat sebarang bentuk langkah yang boleh menunjukkan rasa kalah kepada Amerika. Menjadikan peranan Pakistan dalam perkara yang sangat penting kerana Pakistan adalah negara perunding dan tiada ada campur tangan daripada mana-mana negara kuasa Eropah dalam rundingan ini. Dia menjadi rundingan tiga penjuru yang solid di antara Amerika dan Iran, dengan hanya Pakistan yang memainkan kuasa sebagai negara perunding. Jadi kita harap Jumaat yang barakah nanti perjanjian ini dapat ditandatangani di Switzerland, dan kemudiannya pada 20 hari bulan kita akan dapat lihat secara berperingkat-peringkat kerana Amerika juga mengatakan mereka tak akan undurkan 112 kapal perang mereka dan jet-jet pejuang mereka yang berada di sekitar Laut Arab dan juga di base camp mereka yang berada di Asia Barat, terutama base camp tentera Amerika yang ada di Five Fleet di Bahrain yang kerap digunakan untuk menyerang Iran, juga beberapa camp di Kuwait, Arab Saudi dan juga Qatar serta Jordan. Cuma dengan 72 jam daripada mereka menandatangani perjanjian digital yang dirahsiakan. Perjanjian ini disebut tapi dirahsiakan, tapi Iran tak menafikannya, mengiyakannya. Amerika tak menafikannya, mengiyakannya. Cuma sebarang bentuk dokumen dalam perjanjian ini tidak dibocorkan. Jadi dengan 72 jam kita agak tak ada apa yang berlaku di sekitar Selat Hormuz. Cuma dalam 72 jam Amerika masih lagi tidak dapat memberi jaminan kepada Iran dia akan dia boleh menekan Israel untuk menghentikan serangan ke atas Lebanon. Dan Israel menunjukkan dia sabotaj perjanjian ini kerana dia tak berada dalam perjanjian ini. Jadi dia menganggap tindakan dia ke atas Lebanon adalah tindakan per-Israel. Tak perlu diikat oleh perjanjian di antara Amerika dan juga Iran. Tapi Iran mahu menggunakan kuasa Amerika yang mampu menekan Israel untuk mengheret Israel masuk dalam perjanjian ini secara tidak langsung dan menghentikan serangan dia ke atas Lebanon. Jadi antara yang boleh kita lihat macam saya kata semalam, kita yang berada dalam golongan penerima maklumat, kita adalah layer yang kedua. Yang mereka berada dalam layer yang paling atas adalah pemain ekonomi kerana mereka lebih dekat kepada maklumat tertutup. Jadi kita bergantung sedikit kepada respon. Satu adalah kenaikan saham di bursa-bursa antarabangsa. Yang kedua adalah penurunan harga minyak mentah Brent ke $77 USD sekarang. Semalam kita cek masih lagi 80, hari ini 77. Berarti sebelum perang ni harga adalah $70 ke $73. Berarti kalau besok harga ni menurun mencapai paras yang paling hampir, berarti bajet bagi kerajaan Malaysia untuk memberikan subsidi pada minyak akan kekal antara 500 juta ke 700 juta sebulan. Jadi tidaklah menjadi beban pada kerajaan untuk memikul 3 bilion subsidi kalau minyak naik ke $80 ke atas, 4 bilion kalau minyak melepasi $90, dan jadi 5 bilion kalau minyak melepasi $100. Jadi ini membolehkan dana negara dipulihkan daripada menanggung subsidi kepada operasi pembangunan. Walaupun kita jangka bahawa salah satu yang memberi impak besar adalah pendapatan negara adalah berasaskan pelancongan 329 bilion yang kita rasa rumit untuk kita capai walaupun separuh 150 bilion. Kecuali dengan sokongan berterusan pelancong Singapura yang akan masuk. Kerana pelancong Singapura ni konsisten, dia akan masuk. Tetapi kalau untuk mendapatkan pelancong sasaran daripada Asia Barat dan daripada China yang juga menjadi penyumbang utama kepada sasaran 329 bilion pendapatan dengan 40 juta pelancong masuk ke negara kita agak rumit. Jadi konsentrasi kita adalah kekal untuk mendapatkan pelancong Singapura terutama pada hujung minggu
untuk membolehkan kalaupun kita tak mencapai keseluruhan 329 bilion, mencapai 200 bilion sudah menjadi angka yang baik kerana pengucupan pendapatan pelancong akan juga menjejaskan pendapatan keseluruhan negara. Dan selain menjejaskan pendapatan keseluruhan negara, kekurangan pelancong 40 juta yang disasarkan bagi 2026 juga akan melemahkan sektor perhotelan, sektor pelancongan dan juga ekonomi yang bersangkutan dengan kehadiran pelancong, iaitu perniagaan di kawasan-kawasan teras pelancongan, pembekalan F&B oleh syarikat-syarikat domestik kepada rantaian perhotelan. Dan yang paling penting adalah pekerja perhotelan yang kemungkinan besar akan terjejas teruk jika kemasukan pelancong asing menjadi begitu lemah. Kerana ruang kemasukan pelancong asing adalah bandar-bandar utama, hotel-hotel mahal yang jarang digunakan oleh pelancong tempatan. Berarti hotel-hotel yang besar lebih terdedah daripada untuk menanggung kerugian dan lebih terdedah untuk mengurangkan pekerja dia. Manakala sektor pelancongan domestik yang melemah kerana ada trend yang sangat luar biasa, itu mengalirnya pelancong Malaysia untuk ke Hat Nyai dan juga wilayah-wilayah pelancongan Thailand, menjadikan sektor yang telah pun terjejas dari segi hotel grade atas juga terjejas dari segi hotel bajet ataupun inap desa yang sepatutnya diisi oleh kehadiran pelancong tempatan, tapi oleh kerana trend pelancongan ke Thailand yang sangat tinggi, di mana 14 juta rakyat Malaysia memasuki Thailand pada 4 bulan pertama tahun 2026 telah menggambarkan bahawa pembiayaan dan juga daya belanja pelancong tempatan adalah melimpah ruah ke selatan Thailand, dan ini tak membantu industri pelancongan domestik yang sepatutnya sokongan kewangan dia yang paling utama adalah datang daripada pelancong tempatan. Cuma tidak ada angka yang dikeluarkan oleh kerajaan 14 juta rakyat Malaysia yang memasuki Thailand saja secara berulang. Berapa yang mereka belanjakan? Ini kita tak dapat kesan berapa banyak yang dibelanjakan oleh rakyat Malaysia ketika mereka berada di selatan Thailand, terutamanya di Hat Nyai, Phuket, di Krabi. Dan kalaulah angka ini kita gandakan kepada 100 juta, berarti ini adalah angka yang besar bagi sektor pelancongan yang berteraskan kepada inap desa dan juga hotel-hotel bajet. Dan dia melemahkan daya beli juga, kerana sebahagian daripada negeri-negeri yang mengharapkan kehadiran pelancong tempatan daripada Johor, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis akan kehilangan begitu banyak pendapatan kerana rakyat Malaysia telah beralih ke destinasi pelancongan di selatan Thailand, terutama di Hat Nyai, saya sebut tadi Phuket dan juga di Krabi. Itu yang saya boleh update tuan-tuan. Kita boleh menarik nafas lega sikit dalam krisis minyak. Kita boleh menarik sedikit nafas lega, terutama dalam sektor pelancongan, kalau ia kembali pulih kerana harga penerbangan juga akan mulai menurunkan tiket penerbangan. Dan itu saya update tuan-tuan dan puan-puan petang ni dalam sesi yang pendek, ringkas, kerana ini update saya tak akan ulang update yang saya dah ulang berhari-hari mengenai keadaan di Selat Hormuz. Ada apa-apa yang tuan-tuan nak tanya tak? Itu je saya update geopolitik saja. Saya beritahu kata lagi satu di tebing barat. Israel dengan sombongnya mula membenarkan penyiaran gambar perampasan tanah-tanah orang Palestin yang berlaku dengan lebih berleluasa. Israel melancarkan lebih banyak video untuk menunjukkan kepada dunia bahawa mereka turut merobohkan tanah-tanah orang Palestin di Nablus dan juga di bahagian Jerusalem Timur. Dan Masjid Ibrahimi telah disahkan mereka ambil sepenuhnya. Berarti masjid yang menjadi salah satu masjid yang besar arti dia bagi orang Islam, iaitu di Hebron, dalam wilayah yang lebih hampir ke Jordan dan sedikit jauh daripada tepi barat ni. Saya mengesahkan masjid yang pada tahun 67 ada perjanjian separuh yang menempatkan kepentingan Israel diambil Israel, manakala separuh yang menempatkan kepentingan Islam diambil oleh Islam. Tapi Israel mengambil keseluruhan tanah masjid ni, dan berkuat kuasa mereka telah mengumumkan tak lagi membenarkan umat Islam mengunjungi Masjid Ibrahimi yang dulunya adalah masjid penuh milik Islam. Kemudian apabila Israel menjajah tebing barat pada tahun 1967, ada satu perjanjian, masjid ini dibahagi dua kerana penduduk Israel yang berada dalam kawasan tersebut kurang 1,000 orang. Jadi Israel menempatkan lebih ramai penduduk di situ. Cuma saya tak dapat data baru, tapi data menunjukkan bahawa mereka membina lebih banyak sektor perumahan, menggalakkan lebih banyak peneroka tanah untuk berpindah dan berada di Hebron, untuk menjadikan kawasan di sekitar Masjid Ibrahimi ni ataupun Masjid di Al-Khalil ni adalah kawasan majoriti orang-orang Israel, untuk mengukuhkan bahawa hak mereka untuk menguasai masjid
yang terdapat makam-makam penting ni adalah hak mereka. Kerana ini adalah kawasan majoriti Islam. Kerana orang Israel yang berada di situ kurang 1,000 orang. Sebelum ini, mereka hanya datang secara berkala daripada Baitul Maqdis ataupun daripada wilayah-wilayah Israel yang wilayah-wilayah pendudukan Israel yang lain untuk menziarahinya. Tapi sekarang dia ada ambil penuh dan disahkan masjid ditutup, orang Islam dilarang. Masjid ini dikepung oleh polis dan tentera Israel bagi mengekang orang Islam daripada masuk menunaikan ibadah. Itu yang saya update pada tuan-tuan. Kalau ada soalan, kita soal jawab sebab kita free flow je pada hari ni awal Muharram ni. Untuk nak tanya Gaza fasa 2, fasa 3, saya jawab juga lah walaupun nampak tuan macam baru hari ni masuk. Sebab tiap-tiap hari kita update, saya dah bagi tahu kata macam ni. Gaza hanya boleh dibincangkan fasa 2 dan fasa 3 kalau selesai isu Iran. Ini yang baru masuk sebab tiap hari saya jawab. Yang mana tanya Prof tendang keluar terus. Siapa tanya Profesor, hari-hari saya tendang keluar. Saya minta maaf lah. Fasa 2 tak boleh dilaksanakan kerana tumpuan dunia adalah menyelesaikan dulu perang yang berlaku di Selat Hormuz. Saya dah bagi tahu dah jangka kepada tuan-tuan kedudukan 3 aliran. Pertama, kena selesaikan dulu isu di Selat Hormuz. Kerana ini adalah isu antarabangsa yang bersifat ekonomi. Kemudian kena patah balik dan selesaikan dulu isu Lubnan. Kerana isu Lubnan menjadi syarat Iran untuk berhenti perang. Okey, hanya selepas itu je dunia boleh menumpukan balik pada isu Gaza. Kerana tak mungkin menyelesaikan semua perkara dalam saat serentak. Jadi saya dah brief kepada tuan-tuan. Keadaan di Gaza adalah kekal teruk, lebih teruk daripada dulu. Walaupun tiada peperangan selepas ceasefire dicapai. Daripada 10 hari bulan Jun 2025. Berarti bekalan makanan tak masuk sejak 7 hari bulan. Israel sampai hari ini menjelaskan mereka tak membenarkan truk bantuan makanan masuk sejak 7 hari bulan Jun. Ketika 6 bulan perjanjian ini dibuat, pada 10 hari bulan Jun sampailah hujung bulan April. Purata telah pun dikeluarkan. Purata lori yang dibenarkan masuk telah dikeluarkan oleh PBB, iaitu 145 ke 170 lori dibenarkan masuk sehari ketika rakyat Gaza memerlukan 600 lori. Bila perang berlaku pada bulan Mac, April ni Israel kurangkan. Dia hanya benarkan 75 truk masuk setiap hari. Bila bulan Mei, dia dah tahu kata dunia tidak dapat memberi perhatian pada Gaza. Dan dia tahu bahawa dunia menumpukan untuk menyelesaikan dulu isu perang kerana Amerika terlibat secara langsung dalam perang Iran. Iran terlibat secara langsung dalam menyerang Israel. Israel melibat secara langsung untuk menyerang Iran. Menjadikan isu Gaza tenggelam dan berada dalam paras yang ketiga. Dan tak mungkin dibincangkan sekarang. Kerana semua negara yang terlibat sedang membincangkan dulu menyelesaikan isu perang di Asia Barat kerana kesan minyak ni menjadi kesan global. Saya dah jelaskan banyak kali bagi masyarakat dunia. Kenapa orang Islam kena mainkan peranan? Kerana masyarakat dunia melihat isu Gaza adalah isu kemanusiaan. Manakala isu perang Hormuz adalah isu ekonomi. Tentulah semua negara yang memikirkan kepentingan ekonomi akan melihat Iran ini sebagai penting. Kerana dari segi kuasa negara. Kerana setiap kuasa negara, kerajaan dia bertanggungjawab ke atas ekonomi rakyat dia. Sebab tu Iran, Gaza hanya suara masyarakat sivil je yang konsisten. Menekan kata jangan diabaikan, jangan diabaikan kerana Israel memang mahukan perang Iran ini berpanjangan bagi membolehkan Gaza fasa 2 dan fasa 3 gagal. Israel memang akan memperpanjangkan perang dia di Lubnan bagi membolehkan perampasan tanah di tebing barat dan juga isu untuk menyelesaikan pembentukan Palestin merdeka melalui siri Gaza 1, Gaza 2 dan Gaza 3 dan kemudian pada 2027 memulakan rundingan. Hujung 2027 memulakan rundingan ke arah bentukan Palestin merdeka. Jadi setiap hari saya jelaskan pada tuan-tuan kenapa saya tak update tentang Gaza. Gaza ni adalah perkara yang kekal, iaitu makanannya kurang, kehidupan rakyatnya kembali susah. Walaupun dunia menyediakan secara steady sekarang 6,000 truk dan Mesir mengatakan dia boleh membekalkan 18,000 truk masuk kalau pintu ni dibuka. Berarti kalau sehari 600 truk, 10 hari 6,000 truk, sebulan 18,000 truk. Mesir kata dia boleh sediakan. Tetapi oleh kerana Israel menutup pintu Karem Abu Shalom dan kemudian dunia tak boleh menyelesaikan masalah Gaza kerana ada masalah lebih besar. Sebab masalah ekonomi ini adalah masalah yang dipanggil sebagai masalah global. Dan orang ambil berat tentang ekonomi kerana ini mengganggu perut mereka sendiri. Masalah Gaza ni dia malah masalah hati. Kesian dia boleh tolong, tak kesian tak payah tolong. Sebab Gaza tidak punya nilai ekonomi kepada negara-negara bukan Islam. Selama ini mereka mencampurinya kerana isu ini adalah isu kemanusiaan. Orang Islam mahu membantunya kerana isu adalah isu saudara Islam. Tapi kuasa untuk membincangkannya tak bergantung kepada 57 buah negara Islam. Yang sebahagian besar negara Islam juga bermasalah.
Maka saya dah selalu bagi tahu pada tuan-tuan, isu Gaza fasa 2 dan fasa 3 tak dapat dilaksanakan. Malah Israel telah melanggar fasa 1 pun dengan masuk dan kemudian mengambil alih 60% daripada wilayah Gaza. Kalau ikut pembahagian sebelum dia ubah ni, Gaza telah berada dalam 48% wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Palestin pada perjanjian fasa 1. Tapi baru ni ketika perang berlaku, Israel mencuri tanah tersebut dan dia ambil dan tinggal 40% je. Jadi kalau tuan-tuan tanya tentang isu Gaza, waktu perjuangan kita untuk meningkatkan kesedaran tentang Gaza, tuan-tuan tak ambil berat. Sumut kotel lah, semut kemut lah. Kerana tuan-tuan merasa bahawa menyerang kami ini lebih penting daripada bercakap tentang isu Gaza. Jadi apabila orang nak mengingatkan Gaza ini telah terhindar daripada perbincangan dunia dengan kuasa masyarakat sivil, dia dihina. Sekarang tak ada siapa pula tukang-tukang yang hina tu kata jalan darat masuk melalui Rafah. Dia tak sebut. Sebab tu kenapa masyarakat sivil pergi berusaha untuk bercakap tentang Gaza untuk membolehkan. Sebab orang dah boleh ukur dah. Tak payah cakap tentang perang Iran. Kerana perang Iran perang ekonomi. Seluruh dunia akan bercakap kerana semua orang mula merasa bimbang kalau kocek mereka ditipiskan oleh kesan ekonomi. Semua orang akan merasa bimbang kalau kesiasaan hidup mereka didejaskan oleh isu ekonomi. Jadi bila kita buat isu mengenai menyedarkan isu Gaza untuk remain dia kekal sebagai isu yang diperkatakan, untuk membolehkan dunia melihat, sekurang-kurang masyarakat awam melihat. Tapi semua orang anggap kenapa nak pergi kerja ni sia-sia. Sekarang ni orang mana menyerang tu dia tak bercakap dah. Dia bercakap balik pilihan raya tentang Negeri Sembilan, tentang pilihan raya di Johor. Itu saya jelaskan kenapa dulu kita kena kekal untuk bercakap tentang isu Gaza. Cuma hari ni saya jelaskan kepada tuan-tuan. Tiap-tiap kali saya update. Cuma tiap-tiap hari saya update. Jadi orang tak masuk. Jadi bila masuk, dia tanya balik. Palestin, dia tanya balik Gaza. Kalau tuan-tuan konsisten tahu bahawa saya bercakap tentang isu Gaza, kawan-kawan pun tak mau potong video. Sebab potong video Gaza ni tak akan dapat jam. Tak akan dapat up. Dia potong video Selamat Asrin. Dia potong video kata-kata hikmah. Sebab semua orang, termasuk tuan-tuan sendiri yang menonton dan menjadi tukang potong video. Tuan-tuan tak nak potong video. Video hanya dapat reach 1,000, video dapat 2,000. Sebab tuan-tuan tidak berjuang untuk Gaza. Tuan-tuan berjuang untuk hidupkan akaun tuan-tuan. Tuan-tuan berjuang untuk mendapatkan numbers followers tuan-tuan. Hinggalah tuan-tuan rasa buat apa potong. Kalau dapat 5. Maka ukuran untuk Gaza di kalangan rakan-rakan yang pakai video pun, dia tetap mengukur sama ada dapat sambutan ataupun tidak. Tuan-tuan pun tak ukur ini tanggungjawab agama. Berkata walaupun seorang mendengarnya adalah baik di kalangan orang Islam. Membela seorang walaupun seorang yang mendengarnya adalah bagus. Tuan-tuan tak nak pakai sebab video tak dapat numbers. Bila tak dapat numbers, tuan-tuan tak dapat traffic. Bila tak dapat traffic, tuan-tuan rasa akaun tuan-tuan bukan akaun yang glamour. Jadi kalau Gaza pun tuan-tuan nak ambil, waktu Gaza popular dulu je baru tuan-tuan nak cakap. Baru tuan-tuan nak share video. Gaza yang dulu saja. Baru tuan-tuan nak bercakap tentang tuan-tuan adalah orang yang mementingkan saudara Islam di Gaza. Jadi rumit. Sebab akaun tuan-tuan ni ditentukan oleh sama ada dapat trafik. Bukan ditentukan oleh kerana tuan-tuan berpegang pada prinsip sayangkan saudara seagama. Akaun ni ditentukan oleh berapa banyak orang komen. Jadi bila tuan-tuan kata Gaza itu menjadi sunyi, tuan-tuan memilih untuk bersunyi. Itu menjadi rumit dia. Saya hari-hari bercakap tentang Gaza. Tapi rakan-rakan ni potong. Saya pergi melawat orang kedai makan pun tuan-tuan potong. Sebab dah jamin dah tuan-tuan akan dapat 1,500 like. Dah jamin dah tuan-tuan akan dapat sekurang-kurangnya 30,000 view. Saya lawat kedai makan orang, tak payahlah review. Kalau saya nak review, saya pergi tuan-tuan. Berarti tuan-tuan yang tak bercakap, saya bercakap hari-hari tentang Gaza. Dan video-video yang banyak tentang Gaza pun tuan-tuan tak share. Banyak video tentang Gaza. Saya tengok share 400 lebih, 300 lebih. Video masuk dengan banyak. Terutama kempen yang dilancarkan oleh NGO Malaysia untuk menjelaskan tentang keadaan di Gaza. Mereka mempunyai gambar-gambar yang sangat okey. FB benarkan video tu share sebab paid. Di mana badan-badan NGO di Malaysia ni bayar kepada FB sebagai ad untuk bolehkan video tu jalan. Tuan-tuan pun naik video tu atas tuan-tuan. Tapi tuan-tuan pun tak nak share. Sebab tuan-tuan rasa dia ada masalah di sini tentang hal Gaza. Tuan-tuan memikirkannya sama ada kita mendapat perhatian ataupun mendapat popular tentang Gaza. Itu menjadi masalah yang paling besar sekali. Orang-orang yang pegang akaun-akaun pro-Palestin ni pun dia banyak pegang. Kalau ada gambar Ziari, kalau ada gambar sumut, baru dia nak share. Sebab dia berpegang kepada masalah yang kemudiannya menjadikan kesusahan pada kita semua adalah siapa yang akan menjelaskan video tentang Gaza. Kalau tuan-tuan semua pemegang akaun pro-Palestin pun asyik bercerita tentang aktiviti orang ini dah balik Malaysia. Itu menjadi masalah besar. Setiap hari saya bercakap tentang Gaza, saya tengok tak ada orang share. Saya sebut je sekejap Selamat Asrin, tuan-tuan akan potong. Saya sebut je sekejap lagi tentang perkara-perkara lain, tuan-tuan akan potong.
Menjadikan konsistensi tuan-tuan dalam perjuangan mengenai Palestin juga bergantung kepada apa dipanggil pandangan populis. Bila benda tu dapat perhatian, boleh tunggang sedikit video Zahri, boleh tunggang sedikit video rakan-rakan Sumun untuk menghidupkan akaun tuan-tuan, tuan-tuan akan tunggang. Maka akhirnya masalah Gaza ni jadi terbabas. Dan orang pun menyampah. Dan kesan dia adalah orang menyampah pada kami dengan mengatakan kami ni hari-hari bercakap tentang diri kami. Tentang kami pergi makan dekat mana, kami melepak dekat mana. Sedangkan setiap hari saya bercakap tentang Gaza. Setiap hari saya update tentang Gaza. Dan damage control saya tak boleh buat. Sebab itu adalah pilihan tuan-tuan nak potong. Saya takkan boleh hari-hari pergi mengadu dekat TikTok. Video ni tolong turunkan, dia tak ambil copyright kerana saya tak gembira kerana tuan-tuan bercakap perkara yang bukan Gaza. Saya tak larat dah. Kita ada banyak kerja lain nak buat. Kita nak research bahan perkembangan geopolitik. Kita ada kerja lain. Sekarang kita dah masuk pula secara aktif untuk membantu peniaga-peniaga Melayu daripada kelas penjajah menaikkan taraf hidup mereka melalui kolaborasi digital 1 dan 2 Ogos di Sabak Bernam. Kita nak anjurkan festival penjajah kecil dan kolaborasi dengan semua influencer Malaysia bagi membolehkan industri kecil milik pakcik-pakcik dan makcik-makcik penjajah kampung daripada kawasan pedalaman ini mendapat trend di media sosial. Menjadikan bukan masalah kita tak bercakap. Masalah rakan-rakan menggunakan semua benda tentang sumut ni adalah the glamorous of sumut, the lifestyle of sumut. Orang pun jadi menyampah, saya pun jadi menyampah. Saya sendiri skip dan tengok apalah. Letak tembikai logo. Dulu promote diri sebagai akaun pro-Palestin. Tapi tuan-tuan mencari benda yang mudah untuk mendapatkan attraction, melupakan bahawa attraction sebenar adalah Gaza. Gaza berada dalam keadaan yang sangat teruk sekarang. Kalau tuan-tuan tengok video yang dikeluarkan oleh banyak NGO antarabangsa untuk mereka buat fundraising di barat. Maksudnya NGO barat ni dia nak buat fundraising di barat kerana dia tahu Gaza berada dalam keadaan susah. Maka video-video ni masih ada dalam bahasa Inggeris. Masih ada. Masih kekal dan masih lagi berjalan dengan baik. Tapi oleh kerana tak banyak orang Malaysia tekan share video tu, berarti video tu tak dianggap sebagai ada demand dalam tontonan di Malaysia. Maka dia bergerak dalam tontonan di luar. Jadi oleh kerana saya selalu lalu je video tu, saya tahu saya pun tak larat nak tengok sedih kan. Saya tekan je like. Saya komen. Thank you for supporting Palestine. Menjadikan isu Gaza hari ni, fasa 2 dan fasa 3 ni bukanlah tuan-tuan tak tahu. Saya dah sebut hari-hari tak ada orang nak potong. Sebab dengar Gaza je orang jadi allergic. Jadi tuan-tuan hidup di atas apa yang orang ramai nak. Balik pada saya kata tadi kan, buat kerja untuk Gaza ni adalah kerana cintakan saudara Islam. Mengharapkan reda Allah. Gunakan media sosial supaya ada reda Allah pada kita. Supaya tidaklah kita bermain media sosial ni dalam jangkaan orang kata hanya untuk berseronok dan berpoya-poya. Jadi itu rumit dia. Saya dah jelaskan kepada tuan-tuan. Kena selesaikan dulu masalah di Iran bagi membolehkan semua negara-negara. Sebab dalam dunia ni sama perangai. Macam tuan-tuan dan juga macam orang lain, macam saya barangkali. Kita nak selesaikan isu minyak ni sebab masalah dia sampai ke lubang hidung kita. Harga barang menjadi mahal. Subsidi kerajaan menjejaskan pembiayaan kepada sektor kerajaan. Pendapatan menjadi rendah, orang hilang kerja. Sebab dia adalah masalah perut kita, kenyang ataupun tidak. Apabila perut kita terjejah tuan-tuan, hati kita menjadi gelap. Sebab kita kata kena isi perut kita kenyang dulu, baru boleh cerita tentang Palestin. Sebab Palestin ni isu dia tentang hati. Dia tak ada nilai ekonomi pada dunia. Palestin ni dibunuh, sebab tu dia 78 tahun. Menjadi isu yang terabai dan diabaikan. Cuma apabila tahun-tahun manusia dah kenyang, dia ada banyak masa lapang, barulah boleh disumbat kepada manusia ni kesedaran. Ketika kamu kenyang ada orang lapar, baru dia sedar. Tapi kalau manusia ni dia sedikit lapar, dia tak peduli orang lain mati. Sebab dia nak diri dia kenyang dulu. Dan ini yang terjadi apabila kita membincangkan isu Gaza sekarang. Dan saya